Dapat juga. Untuk bahagian part 2 ni, kita kembali lagi di Sandwheel Fishing Park. Kalau korang nak merasa tarik kambing dalam kolam ni, boleh cuba datang tempat ni. Kali ni aku nak uji ikatan FG knot aku. Untuk bahagian rod pula, aku pakai Toreka 31 jigit. Yang paling best bahagian fight ikan ni guys. Memang mengancam. Apa pun korang tengoklah sampai habis, okey? Dekat part ni aku kena bagi laju, nanti video jadi panjang pula. Waktu ni pula tersangkut dengan tali orang sebelah. Nasib baiklah ada staff yang tolong bukakan. Ya tahu. Setelah perjuangan panjang aku ni, barulah nampak ikan ni naik ke permukaan. Hai, letih oh. Rekod untuk orang yang pernah mancing dapat sekitar 50 kilo. Wow, tu dah kira besar tu. Kalau aku 50 kilo tu mau berkecai mesin. Setiap kali aku datang Sandwheel Fishing Park ni memang tak mengecewakan guys. Apa-apa pun ikan yang aku dapat ni sekitar 20 kilo je. Tapi tak apa, memang puas hati. Apa-apa pun terima kasih bro yang dah rekodkan ni. Kalau tidak, tak adalah konten aku untuk hari ni. Okay, apa-apa pun jangan putus asa, teruskan berjuang. Okey, sahabat semua, kita akan kembali lagi. Bye.